satu penemuan korang tengok pokok ni mungkin sebab dia dah besar, aku lama tak pedulikan dia. Hari ni baru nak tengok, mesin sikit keliling dia, jumpa ni seketul ni. Ni seketul, belakang ni seketul. Ni, tu dia. Kita tengok apa benda ini. Keras, tak tahu dah sama ada sarang anai-anai atau semut. Apa keadaan sekalipun, kita tak boleh biarkan dia berkumpul dan berlonggok di sini. Kita kena hapuskan dia lah. Kalau tidak, pokok ni jadi mangsa. Setakat ni pokok ni masih okey lagi. Jadi mungkin sebab dia okey tu, tak perasan lah. Kan? Hari ni aku dah standby ni, cangkul. Hari ni aku nak cangkul dia. Ni. Dah ready dah air. Dan, ni memang stok yang sentiasa ada lah. Vermifos racun serangga, anak-anak khasnya, semut pun dia juga. Okey, tak boleh sebelah tangan, kita letak dulu dekat setempat supaya boleh nampak. Sekejap sekarang kita nak korek kira apa jadi pun kena buang. Ni kena guna cangkul je, saya tak ada benda yang keras yang boleh, yang lebih tepat je lah cangkul. Tengok apa benda ni, keras, tanah terkumpul. Pun tanah saja. Kalau tanah saja bermakna dia membina busut, kan? Tak boleh juga biarkan. Dia sampai ke belakang ni. Pokok ni pokok durian, tekar. Pokok ni satu-satunya pokok yang ditanam biji. Kaki dia kaki ganda bawah ni dah terlindung dah kaki ganda dia. Pasal dia ganda di pangkal. Tak ada apa. Tengok belakang tak ada apa juga. Ini ikut. Biasanya ni saya punya pengalaman lah. Biasanya kalau macam ni bawah ada kelengkiak. Ni 9 sebut kelengkiak. Semut hitam yang besar tu. Tak ada apa. Tak apa pun. Tanah saja. Asal dia mengumpulkan tanah dia di pangkal pokok ni. Tak ada. Okey, tak apa. Ni akar kena cangkul lah. Tak ada. Walaupun tak ada, saya jangkakan bawah sana lah. Di dalam sana ada kelengkiak tu je. Tapi kita tak nampak. Walaupun macam tu, saya nak bubuh juga ni benda ni. Tak kira lah. Kita tak boleh biarkan. Penat cangkul. Vermifos 212. Dia punya dos air ni lebih kurang 3/4 lah. Jadi tak payah banyak-banyak pun. Dia sangat power dah Vermifos ni. Bahaya kepada serangga lah. Binatang pun boleh juga berbisa juga. Nak bagi berkesan saya letak 2 penutup. Tak kisahlah. Lagi banyak kita bubuh,
Lagi tinggi dah dos dia. Okey. Siapa yang nak beli ni? Nanti korang boleh tengok lah. Aku bagi link. Okey, nanti saya bagi link. No problem, tak ada hal. Boleh je. Okey, selepas kita letakkan macam ni, baiknya kita kacau lah. Kacau dengan apa? Tidak. Ni ada tempat mengacau. Lagi baik brand drill lah. Drill tak ada. Pada kanan drill tak ada. Saya pakai girus je sikit-sikit. Okey. Apakah kelebihan Termiforce ni? Termiforce ni dia masuk kategori racun serangga lah. Tapi dia tidak meninggalkan sebarang kesan kepada pokok. Malah dia membantulah pokok ni. Sebab dah tak ada haiwan yang boleh mengganggu akar-akar dia lagi kan. So Termiforce ni protect akar pokok dalam tanah. Okey. Sini ya. Ni apa yang saya lalui pengalaman sebelum ni. Kita jejakkan pokok tak mati. Kita boleh siram pokok ni dengan Termiforce ni. Tapi kita mengharapkan ada berlaku penyerapan ke dalam tanah. Okey. Dia simple je. Kena air dia lembut sikit. Tak ada apa pun. Tak apalah. Kita bubuhkan saja. Okey. Bila berlaku penyerapan, akar kan serap air ni, bawa ke pokok. Anai-anai sampai kepada dia dah reput. Anai-anai sampai kepada akar pokok. Bila sampai kepada akar pokok, anai tu mati lah makan. Air ni kalau dibiarkan, ni pun bahaya juga. Bahaya kepada binatang lah. Ini dah berlaku di kebun ni. Di sini ya. Saya biar je air ni. Kali ada lah burung agaknya ada harga. Nak minum air ni. Bila burung minum, mati burung. Tak sempat nak terbang, mati kat situ juga. Tikus pun mati kat situ juga. Jadi kalau ada kucing ke, kita tak tahu risiko dia. Kucing atau monyet saya tak pernah tengok dia minum air ni. Tapi mungkin berisiko. Apapun, dah selesai. Okey. Pergi kot mana, kita tetap kena buat sesuatu. Buatlah sampai jadi. Suka tak suka, kita dah lalui, teruskan. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.